Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada Kumpulan 9 ingin membentangkan kes rasuah yang telah kami pilih, iaitu kes rasuah pegawai polis, dan dalam banyak-banyak kes rasuah pegawai polis kami pilih kes rasuah Korporal Azrul Khalil. Ah, jadi sebagai pengenalan, seperti yang kita tahu, rasuah merupakan masalah yang serius yang telah menjejaskan ekonomi, pentadbiran, kepercayaan masyarakat terhadap sebuah negara. Gejala ini wujud dalam pelbagai bentuk seperti wang, jawatan dan perkhidmatan. Dan gejala ini juga tidak terkecuali dalam kalangan pegawai polis yang sepatutnya menegakkan keadilan dalam negara ini. Jadi, oleh itu, ayo kita semua redungi salah satu contoh kes rasuah anggota polis, iaitu kes Korporal Azrul Khalil. Jadi, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, berdasarkan latar belakang kes ini, Korporal Azrul Khalil merupakan seorang anggota polis yang bertugas di bahagian siasatan jenayah komersial IPD Gombak. Beliau didakwa menerima rasuah sebanyak RM16,000 pada Februari 2022 sebagai balasan untuk menutup kes berkaitan dokumen palsu yang sedang disiasat. Perbuatan tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan kuasa dan telah mencemarkan integriti pasukan penguatkuasa. Kes ini kemudiannya dibawa ke Mahkamah Seksyen Shah Alam pada Mei 2022. Namun beliau mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dikenakan. Walau bagaimanapun, selepas proses perbicaraan dijalankan pada November 2024, Mahkamah mendapati beliau bersalah atas kesalahan rasuah tersebut. Sebagai hukuman, beliau dijatuhi penjara selama 3 tahun serta denda sebanyak RM80,000 sebagai pengajaran agar amalan rasuah dapat dibanteras dalam sektor perkhidmatan awam. Seterusnya. Selamat sejahtera, nama saya Jyotilakshmi Mohan. Kes ini menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah. Faktor utama ialah penyalahgunaan kuasa apabila jawatan sebagai anggota polis digunakan untuk mendapatkan keuntungan peribadi. Perbuatan ini melanggar Seksyen 23 Akta SPRM 2009 yang melanggar penggunaan jawatan untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, kelemahan integriti diri menyebabkan individu mudah terpengaruh untuk menerima rasuah, walaupun mengetahui perbuatan itu salah. Kes ini juga berkait dengan Seksyen 16AB SPRM 2009 kerana melibatkan penerimaan wang rasuah sebanyak RM16,000. Faktor peluang dan kurangnya pemantauan dalaman turut membuka ruang kepada perlakuan rasuah berlaku. Dari sudut undang-undang, kes ini melibatkan elemen akta serius, iaitu perbuatan menerima wang rasuah secara langsung, dan mens rea, iaitu niat mendapatkan keuntungan secara tidak sah melalui penyalahgunaan kuasa. Seterusnya. Okey, untuk hukuman yang dikenakan, sekiranya disabitkan kesalahan bagi pertuduhan utama, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 kali ganda nilai suapan ataupun RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Dan pada 27 November 2024, Mahkamah Seksyen Shah Alam telah menjatuhkan hukuman terhadap Azrul Khalil selepas beliau didapati bersalah atas pertuduhan menerima rasuah. Dan mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak RM80,000 selain tambahan hukuman penjara selama 1 tahun sekiranya gagal membayar denda tersebut. Seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang implikasi kes rasuah terhadap individu dan organisasi berdasarkan kes rasuah yang melibatkan. Rasuah ini akan memberikan kesan besar kepada individu yang terlibat. Individu terlibat boleh dikenakan tindakan seperti dibuang kerja, ditugas, ataupun dipenjarakan. Selain itu, reputasi mereka juga akan turut terjejas apabila dipandang negatif oleh masyarakat sekeliling dan kehilangan kepercayaan daripada orang sekeliling dan terutama sekali rakan sepekerja. Di samping itu, rasuah juga memberikan kesan psikologi dan sosial seperti tekanan emosi, rasa malu, dan hilang keyakinan diri. Hubungan dengan keluarga serta rakan-rakan juga boleh terjejas akibat hilangnya kepercayaan dan rasa hormat terhadap individu tersebut. Seterusnya, rasuah memberikan kesan buruk kepada organisasi, khususnya pasukan polis itu sendiri. Organisasi
akan kehilangan kepercayaan awam kerana masyarakat mula mempersoalkan integriti dan ketulusan mereka dalam menjalankan tugas seharian. Selain itu, imej dan kredibiliti organisasi turut tercalar walaupun ianya hanya melibatkan segelintir anggota. Rasuah juga boleh menurunkan moral pekerja lain yang jujur dan berintegriti kerana mereka mungkin berasa kecewa dan kurang dihargai. Seterusnya, Kes rasuah ini juga memberi implikasi besar terhadap negara. Pertama, ia menjejaskan imej negara kerana Malaysia boleh dilihat sebagai sebuah negara yang masih mempunyai masalah rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Selain itu, kes rasuah juga mengurangkan keyakinan pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Hal ini kerana pelabur lebih cenderung memilih negara yang sistem pentadbirannya telus dan stabil dan bebas daripada amalan rasuah. Akhir sekali, rasuah boleh melemahkan sistem keadilan negara. Keadaan ini menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap pihak berkuasa dan perundangan negara. Baiklah, bagi langkah mengatasi, kita mempunyai beberapa langkah, antaranya penggunaan kamera badan dan rakaman digital bagi tujuan bukti ketika pendakwaan. Seterusnya, pemantauan kewangan dan gaya hidup secara berkala bagi memastikan tiada apa-apa unsur yang dapat menjurus kepada rasuah itu berlaku. Seterusnya, sistem aduan rahsia bagi maklumat salah laku terutamanya bagi pihak pengadu ataupun saksi. Dan kita juga mempunyai cara mengatasi dengan memberikan latihan integriti dan anti rasuah secara berterusan. Dan akhir sekali kita menguatkuasakan hukuman tegas dan pendedahan kes secara terbuka seperti di dalam kes ini. Terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kes ini. Pertama, integriti, amanah dan etika kerja perlu diamalkan oleh setiap penjawat awam bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Selain itu, rasuah bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menjatuhkan maruah diri, merosakkan reputasi organisasi serta menjejaskan imej negara. Seterusnya, setiap anggota penguatkuasa perlu menjalankan tugas secara telus, adil dan bertanggungjawab tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau wang suapan. Kes ini juga membuktikan bahawa perbuatan rasuah akan menerima tindakan tegas seperti hukuman penjara, denda dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Akhir sekali, kesedaran anti rasuah dan pendidikan integriti perlu diperkukuhkan supaya budaya kerja yang jujur dan berdisiplin dapat dibentuk dalam masyarakat. Seterusnya, Baik sekali, rumusan yang dapat kita simpulkan untuk kes rasuah ini ialah kes Korporal Azrul Khalil harus dijadikan sebagai titik tolak untuk memperkukuhkan budaya integriti dalam setiap lapisan masyarakat, terutamanya dalam kalangan penjawat awam dan agensi penguatkuasaan. Pendidikan anti rasuah perlulah bermula dari peringkat awal. Pemantauan dalaman perlulah diperketatkan dan sistem ganjaran serta hukuman yang adil perlu diwujudkan. Dengan komitmen bersama daripada individu, organisasi hingga ke peringkat negara, barulah gejala rasuah dapat dibendung. Oleh itu, setiap anggota penguatkuasa wajib menjalankan tugas secara telus, adil dan bertanggungjawab tanpa dipengaruhi oleh kepentingan peribadi atau wang suapan. Sekian dari kami, terima kasih.